Allah boleh buat. Kita kata subhanallah, keluar RM100 kot celuh hatak. Piung, piung, piung. Tengok RM100. Ori. Subhanallah. Keluar RM100. Test sekali lagi. Subhanallah. 200. Mu nak sebut berapa kali? Jawab ikhlas dalam masjid. Jangan bohong. Sekali kata subhanallah keluar 100. 2 kali 200. Berapa kali nak sebut malam tu? Selagi mampu. Tak tidur lah. Tengok. Tu tengok tu. Tu hak berjanggut tu. Hak topi sudu saya cakap banyak lagi. Hak berjanggut tak tidur. 2 kali subhanallah 2 keping. Teh kali lagi subhanallah 3. Alamak. Allah. Ni kita mun gelak kat mu sendiri tu. Faham? Kalau bagi cash memang rajin dengan kita. Tunggu. Baca Quran la'allakum tattaqun. Nak buka sebelah 100. Allah boleh buat. Tapi kalau buat gitu, orang ngisak ngaji. Wallazi. Jarum tekak. Ngaji. Faham? Tidak ikhlas. Nampak? Jadi kita buat ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita buat sekarang untuk kerja dengan Allah. Hak bagian duit kita kutip dunia untuk kesenangan dunia sementara. Hak bayaran penuh. Aku nak di akhirat nanti. Walaupun lambat bayar, kumpulkan banyak-banyak. Dipanggil skim cepat kaya, tijaratan lan tabul. Lebih-lebih orang muda.